Assalamualaikum guys. Hari tu saya pergi berkat Madinah. Puncanya kita nak cari roti sourdough. Sebab abang saya kata roti sourdough kat sini lah, fresh gitu. So kita datang sini nak terjah lagi apa yang ada yang menarik, yang pastinya lebih makanan yang sihat-sihat lah, makanan Arab. Ada kurma dan sebagainya. Okey, jomlah kita masuk. Gitu. Assalamualaikum. Cantik kan? Terus nampak coklat-coklat biskolata ni. Yang mana gemar coklat ni bolehlah dapatkan, namun berpada-pada. Okey, pada side belah kanan saya bila kita masuk, kita nampak madu. Berbagai madu. Tengok tu, married honey. Madu pun kahwin. Kamu kenalah kahwin. Okey, ni madu apa lagi? Madu putih pun ada. Segala macam-macam warna. Pastinya sedap madu. Insya-Allah sedap. Yang sebelah side sini botol-botol kecil besar sikit tu madu, ada yang dicampur dengan habatus sauda. Ada yang dari Egypt, Yaman. So kena check lah botol dia tu. Madu sangat baik untuk kesihatan, boleh amalkan Okey, sebelah tepi madu ni perfume. Banyaknya lah perfume. Berbagai jenis lah, nak bau yang manis ke, bau yang strong ke. Kalau tak pasti boleh tanya seller dia tu lah. Pure Desire, macam-macam, vanilla, pelbagai lah. Nak hadiah kat family ke, kawan-kawan ke, yang tersayang ke. Macam-macam ada kat dalam ni. Okay, side tengah tadi yang straight, coklat lah. Ada coklat ke, kacang ke. Coklat lupo ni kan, famous juga ni. Okay, kita jalan-jalan, apa lagi yang ada. Okey, yang ni minyak zaitun. Minyak zaitun nak pakai untuk masakan, dressing. Sangatlah sihat insya-Allah. Namun apa jua benda pun sihat ke kurang sihat ke, berpada-padalah pengambilannya. Okey, yang ni buah zaitun tu. Buah zaitun kan, betul lah. Dia ada yang whole dengan yang cut pun. So sesuai untuk for those yang suka makan dengan nasi ataupun nak buat sandwich, boleh ambil yang cut tu ni. Buat macam homemade Subway lah, kita buat sendiri. Buat Subway kita dah boycott. Itu saya lah. Okay, so compile steam gitu. Ada ni canned food, macam-macam ada. Kacang merah, kacang panggang, apa semua tu. Okay, so ada paste tomato. Dekat situ. So dekat sini atas ni dia macam manisan tau. Dia campur pistachio dengan tak tahu, dia macam putih-putih tapi sedap lah. Okay, atas lagi part ni dia ada tahini. Tahini tu kalau cicah kurma sedap. Okay, kita pergi ke bahagian tengah yang selepas coklat tu. Ada kurma-kurma, ada kurma makjol, ada kurma ajwa pun ada rasanya. Mariami apa tak, dia banyak-banyak jenis lah. Amalkan kurma tau. Kurma sangatlah baik untuk penghadaman, untuk kesihatan dan kekuatan badan kita supaya sentiasa bertenaga dan tak mudah sakit. Okey, belah sini pula kat dalam peti ni, chiller ni, adanya yogurt lah. Yogurt dan juga cheese. So saya ada grab juga cheese tu dengan beberapa kacang kat belah sana lah. Dengan madu di bahagian depan. Okay, sini pula dried fruit. Yang kering-kering tu ke kacang. Manisan dia memang sedap. Manisan ni kena control sikit lah, high sugar. Tapi kalau kita nak makan, tak ada yang salah ni kalau kita tahu untuk kontrol. Jangan banyak sangat lah. Kacang cerdik, pistachio, kacang badam, berbagai kacang. Ini dried fruit lah. Mango tu dengan strawberry. So nak beli sekali banyak pun sangatlah berjimat. Boleh yang mana. Okay lah, bye-bye. Assalamualaikum.